Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah, pada hari ini Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita bersama-sama di dalam satu forum ilmiah yang ingin membincangkan mengenai isu-isu semasa pada hari ini. Yang pertama, saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada semua panelis yang hadir pada hari ini. Di sebelah kiri saya ada saudara Muhammad Zahid, seterusnya saudara Muhammad Haikal, dan di sebelah kanan saya saudara Muhammad Haziq, dan akhir sekali saudara Muhammad Aidil. Pada hari ini kita akan membincangkan satu isu penting, iaitu lakit. Apakah itu lakit? Okey, lakit ialah seorang kanak-kanak yang dijumpai tanpa kita ketahui siapakah ibu bapa mereka, dan tidak ada satu bukti-bukti ataupun tanda-tanda yang menunjukkan bayi itu milik siapa. Jadi isu lakit ini pada awalnya mungkin nampak seperti perkara biasa, tapi memberi kesan yang besar terhadap masyarakat. Hal ini juga membimbangkan apabila masalah lakit ini terus berleluasa, kerana bayi ini akan mendapatkan permasalahan terhadap masalah sosial apabila menjelang dewasa akibat tidak mendapatkan kasih sayang daripada ibu bapa yang cukup. Untuk memulakan forum saya pada hari ini, saya ingin menjemput panelis pertama untuk membincangkan persoalan yang timbul dalam kalangan masyarakat, iaitu isu lakit ini berada di bawah tanggungan siapa dan siapa perlu bertanggungjawab. Apakah tindakan pertama apabila mereka menjumpai bayi lakit ini tersebut? Dipersilakan saudara Muhammad Aiman. Terima kasih kepada moderator kita, saudara Aiman. Berbalik kepada soalan yang diajukan, bila seseorang itu ataupun kita sendiri yang menjumpai seorang bayi yang terbiar, iaitu lakit, langkah pertama yang kita perlu lakukan adalah untuk menjaga bayi tersebut untuk sementara waktu. Dan yang paling penting, kita hendaklah memastikan keselamatan dia terjamin dan keperluan asas seperti makan minum, tempat tinggal dan perlindungan. Kita hendaklah menjaga bayi tersebut sehinggalah kita dapat mengesan ahli keluarga atau waris yang terdekat. Dan jikalau usaha tersebut tidak membuahkan hasil dan tidak menemui waris keluarga yang terdekat, kita juga boleh menyerahkan bayi tersebut atau bayi lakit itu kepada pihak kerajaan ataupun pihak yang berkuasa seperti Pusat Kebajikan Kanak-kanak, Pusat Asuhan Anak-anak, untuk menjamin kebajikan dan keselamatan serta masa depan budak tersebut ataupun bayi tersebut. Jadi secara ringkasnya, tanggungjawab menjaga bayi lelaki tersebut tidak hanya terletak pada individu tertentu sahaja, tetapi juga merupakan tanggungjawab bersama sebagai masyarakat setempat. Dan apa yang paling penting, masyarakat juga perlulah mengambil berat tentang kebajikan bayi lelaki tersebut. Baik, itu sedikit saja perkongsian daripada saya berkenaan isu bayi lakit, dan saya pulangkan semula sesi ini kepada moderator untuk meneruskan perbincangan seterusnya kepada ahli panel. Terima kasih atas penerangan tersebut. Jadi apa yang dapat kita simpulkan daripada saudara Haikal, katakan bahawa yang mana tanggungjawab bayi lakit ini merupakan fardu kifayah yang mana perlu diambil oleh setiap pihak jika kita jumpa bayi tersebut. Jadi apabila kita jumpa bayi tersebut, kita perlulah melaksanakan penjagaan awal sebelum kita menyerahkan kepada pihak-pihak yang bertanggungjawab, ataupun ibu bapa kepada bayi tersebut mengaku bahawa itu adalah bayinya. Baiklah, seterusnya saya ingin menjemput panelis kedua untuk berkongsi mengenai apakah status nasab lakit yang dijumpai itu. Oleh itu saya menjemput saudara Zahid untuk memberi penerangan. Terima kasih kepada dua moderator atas soalan tersebut. Okey, soalan ini adalah apakah status bayi lakit tersebut. Okey, jadi di sini terdapat dua pendapat yang mengenai bayi lelaki tersebut. Pendapat yang pertama, menurut mazhab Syafi'i, Maliki dan Hanbali, siapa yang menjumpai bayi lelaki ini tidak boleh menasabkan bayi tersebut kepada mustaqil, iaitu orang yang menjumpai bayi tersebut. Maknanya di sini, jika seseorang menjumpai bayi tersebut, dia boleh menamakan bayi tersebut, tetapi dia tidak boleh memberikan nama orang yang menjumpai bayi tersebut. Sebagai contoh, Abu menjumpai bayi terbiar di jalanan. Okay. Kemudian Abu menamakan bayi tersebut dengan nama Ali.
Jadi di sini Abu tidak boleh menamakan Ali dengan Ali bin Abu. Jadi kerana untuk mazhab Syafi'i, Maliki dan Hanbali tadi, tidak orang yang mustahil tadi tidak boleh memberikan bayi tersebut dengan nama orang yang dijumpai. Menurut pendapat Hanafi pula, sesiapa yang menjumpai bayi lelaki ini boleh menasabkan bayi tersebut dengan ikrar tanpa bantahan dari pihak lain. Maksudnya di sini orang yang menjumpai bayi tersebut boleh menasabkan boleh menasabkan nama yang orang yang dijumpai tanpa bantahan orang lain. Sebagai contoh, orang yang menjumpai itu namanya Abu. Jadi Abu terjumpa seorang bayi ni dan dia menamakan nama bayi ni dengan nama Ali. Jadi dia boleh menamakan Ali ni dengan Ali bin Abu. Okey. Dengan ikrar, contoh kalau orang datang rumah dia tanya siapa anak ni. Dia boleh mengaku, dia boleh ikrar dengan dia cakap ni anak saya, namanya Ali bin Abu, tanpa bantahan dari pihak lain. Jadi itu saja daripada saya berada kepada moderator. Terima kasih panelis yang kedua, penjelasan yang jelas dan fasih. Jadi mengikut mazhab Syafi'i, iaitu mazhab yang digunakan oleh negara kita, jadi permasalahan ini memang membebankan bayi tersebut apabila menjelang dewasa, terutamanya bayi perempuan. Jadi bayi perempuan ini apabila menjelang dewasa ingin berumah tangga tetapi tidak ada wali, disebabkan dirinya sendiri itu tidak boleh dibandingkan terhadap lelaki ataupun bapa yang menjaganya itu. Jadi isu ini perlu ditegah oleh setiap masyarakat agar tidak menjadi bebanan terhadap anak tersebut di kemudian hari. Seterusnya saya ingin menjemput panelis ketiga untuk menerangkan apakah status harta yang dijumpai bersama-sama dengan lelaki. Jadi saya menjemput panelis ketiga iaitu saudara Muhammad Haziq. Terima kasih ke atas moderator atas soalan yang diberikan. Jadi apakah status harta yang ada bersama lelaki itu? Okey, menurut pandangan fuqaha, status harta yang ada bersama lelaki adalah hak milik sepenuhnya lelaki itu sendiri. Kalau harta tersebut bukan dianggap sebagai luqata, iaitu harta yang kita tidak tahu tuannya siapa, jadi dia tidak boleh dimiliki oleh orang-orang yang menemuinya. Ini kerana harta tersebut diletakkan bersama lelaki dengan tujuan untuk menjaga keperluan dan kebajikan hidupnya, sama ada untuk makanan, pakaian atau keselamatan dia. Okey, oleh itu orang yang menjumpai lelaki hanya berperanan sebagai penjaga sementara dan tidak mempunyai hak milik sepenuhnya ke atas harta tersebut. Tanggungjawab orang yang menjumpai harta itu ialah untuk menjaga lelaki dengan baik serta menyerahkan urusan penjagaan kepada wali ataupun pihak-pihak yang berautoriti seperti Baitul Mal ataupun mahkamah syariah. Okey, bila kita dah dapat harta, kita kena jaga kan. Jadi apakah aspek pengurusan harta? Harta lelaki hendaklah diurus secara amanah. Ia hanya boleh digunakan untuk perkara-perkara yang membawa manfaat kepada bayi lelaki tersebut, seperti memberi dia makanan, pakaian, rawatan kesihatan, tempat tinggal dan pendidikan. Jika harta yang dijumpai ialah sedikit, maka ia boleh digunakan terus untuk keperluannya. Namun kalau jika harta dia banyak, maka lebihan harta hendaklah disimpan dengan baik sehingga bayi itu membesar dan balik dan mampu menguruskan hartanya sendiri. Okey, kesimpulannya ialah Islam meletakkan kedudukan yang jelas terhadap status harta yang ada bersama lelaki, iaitu sebagai hak milik lelaki. Penetapan hukum ini membuktikan bahawa Islam sangat menjaga keadilan serta melindungi hak-hak golongan yang lemah agar mereka tidak dizalimi dan tidak diambil kesempatan oleh pihak lain. Itu saja daripada saya. Terima kasih kepada panelis ketiga atas penerangan mengenai harta yang dijumpai bersama-sama lelaki. Oleh yang demikian, apa yang kita dapat daripada penerangan ini bahawa setiap individu yang menjumpai lelaki ini perlulah jujur dan amanah dalam menjaga harta tersebut, kerana harta yang dibekalkan bersama-sama bayi lelaki tersebut itu bukanlah keperluan kepada orang yang dijumpai, melainkan keperluan asas yang ingin digunakan untuk membesarkan bayi tersebut. Oleh itu, setiap masyarakat individu perlu cakna terhadap apa yang dilakukan ketika kita menjumpai bayi tersebut. Bukanlah harta kita, melainkan harta untuk dibesarkan. Dan jika harta itu banyak, pihak yang menjumpai bayi tersebut perlulah amanah dalam menjaganya
sehingga bayi itu mampu menguruskannya, maka kembalikanlah harta itu kepada bayi tersebut. Baiklah, seterusnya saya ingin menjemput panelis terakhir kita untuk membincangkan, iaitu satu persoalan yang menjadi tanda tanya dalam kalangan masyarakat dan soalan yang agak popular. Apakah kesan sekiranya masyarakat tidak peduli kepada laki? Oleh itu saya ingin menjemput panelis terakhir kita, Saudara Muhammad Aidin. Silakan. Okey, bismillah. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Terima kasih kepada moderator kita, Saudara Aiman Arif dan panel-panel lain. Okey, berbalik kepada soalan tadi, apakah kesan sekiranya masyarakat tidak mempedulikan kepada lelaki? Yang pertama, yang boleh saya katakan di sini, dari segi keperluan dan kebajikan lelaki tersebut, dia akan menyebabkan keperluan dan kebajikan mereka tak baik. Sebagai contoh, apabila tiada orang yang pedulikan kepada mereka, maka dia menjejaskan dari segi aspek makan minum, perubatan dan yang paling penting pendidikan. Anak-anak tersebut akan menjadi kelaparan, demam dan kurang bijak apabila dewasa kelak. Okay, yang kedua, hilangnya nilai kerjasama sosial. Okey, apa itu nilai kerjasama sosial? Perpaduan kaum. Di manakah sikap keprihatinan kita kepada masyarakat lain yang berada di bawah pada kita? Sedangkan kita sebagai insan yang sempurna dari segi fizikal, kenapa kita tidak membantu mereka yang berada di bawah, yang berada dalam kemiskinan? Di manakah sikap keprihatinan kita? Jadi di sini saya boleh menggariskan bahawa pentingnya kita mengambil lelaki tersebut untuk menggambarkan nilai kerjasama sosial yang mantap. Ini menggambarkan negara kita ada sikap perpaduan kaum. Sebagaimana dalam Al-Quran menyebut innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum. Yang mana maksudnya sesungguhnya seseorang mukmin itu saudara, maka aslihu, maka baikkanlah persaudaraan sama kamu. Okey, poin yang ketiga, kenapa kita perlu kesan sekiranya kita tidak ambil berat terhadap lelaki tersebut. Yang ketiga ni kita perlu tahu juga, penting untuk kita tahu yang mana sekiranya kita tidak ambil lelaki tersebut, dia akan membawa kepada kerosakan kepada bayi tersebut. Sebagai contoh, kalaulah orang baik tu tak ambil lelaki tersebut, maka datanglah tangan-tangan jahat yang mengambilnya. Untuk tujuan apa? Eksploitasi bayi tersebut. Jadi ini menunjukkan satu kelakuan yang tidak baik dan memburukkan nama negara kita. Kita nak ke negara kita, Malaysia yang tercinta ini, menjadi tempat untuk eksploitasi bayi? Pastilah tidak, kita tidak mahu kan? Okay, so di situlah pentingnya kita mengambil berat terhadap bayi lelaki tersebut. Terima kasih. Terima kasih atas penjelasan yang diberikan oleh Saudara Aidil mengenai apakah kesan sekiranya masyarakat tidak peduli kepada lelaki tersebut. Jadi menurut Islam, kita berpegang kepada maqasid syariah, iaitu bahawa hifzun nafs, dalam penjagaan nyawa. Oleh itu, setiap masyarakat ini perlulah ambil sikap ataupun sifat tanggungjawab itu untuk memberi penjagaan awal terhadap setiap bayi lelaki itu, agar kita dapat menjaga nyawa dia daripada dia mati dengan sia-sia. Jadi setiap masyarakat perlu ambil cakna terhadap apa yang berlaku di sekeliling kita. Dan Imam Al-Ghazali pernah berkata, lihatlah anak muda pada hari ini untuk kamu melihat apakah masa depan negara kamu. Jika anak muda pada hari ini mendapatkan terlalu banyak masalah sosial akibat tiada didikan daripada ibu bapa disebabkan lambakan daripada masalah isu lelaki ni. Jadi menyebabkan masa depan negara kita ini akan menyebabkan tercalahlah imej negara kita ni disebabkan berlakunya eksploitasi bayi. Masalah akhlak, keruntuhan akhlak disebabkan tiada didikan daripada ibu bapa, disebabkan lelaki ni, yang mana kita tahu lelaki ni adalah bayi yang dijumpai tanpa ibu bapa. Mereka ini tidak mendapatkan kasih sayang.
yang menyebabkan hati mereka tu semakin keras. Sebab tiada kasih sayang untuk menunjukkan mereka ni apakah itu perkara yang benar dan apakah perkara yang salah. Jadi sebagai kesimpulan, isu laki ini bukan tanggungjawab satu pihak sahaja, melainkan tanggungjawab kita bersama. Jika masyarakat bersikap prihatin, kebajikan laki dapat dijaga dan masa depan mereka juga lebih terjamin. Dengan itu, saya akhiri forum kita pada hari ini dengan wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.